Salam sejahtera, nama saya Maria Mokhtar. Pentadbiran Madani kini telah sampai ke tahap di mana banyak pemerhati berpendapat penafian tidak lagi masuk akal. Pertama sekali, Pejabat Peguam Negara mengumumkan tiada tindakan lanjut terhadap tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Kemudian pula, Zahid bergerak untuk menukar discharge not amounting to acquittal, iaitu DNAA, kepada pembebasan yang penuh, a full acquittal. Bagi ramai rakyat Malaysia, mesejnya jelas. Kuasa bukan sahaja menunda accountability. Sekarang ia nampaknya memadamkannya. Ini bukan reformasi yang tersekat. Inilah reformasi yang dah terbalik. Selama bertahun-tahun, kita diberitahu untuk bersabar. Institusi mesti dibenarkan berfungsi. Keadilan tidak boleh dipaksa. Perubahan politik mengambil masa. Semua itu kita faham. Tetapi hujah-hujah itu nampaknya runtuh apabila sistem menunjukkan kecekapan luar biasa bagi mereka yang penting secara politik. Saga Zahid Hamidi kini bukan lagi tentang bersalah atau tidak. Soalan itu tidak pernah diselesaikan sepenuhnya di dalam mahkamah. Yang penting sekarang adalah bagaimana sistem bertindak, bila ia bertindak dan siapa yang mendapat manfaat. Dan pada ketiga-tiga ukuran ini, kerajaan Madani nampaknya gagal memenuhi janji reformasinya. Keadilan tanpa penghakiman bukan keadilan. 47 tuduhannya: pecah amanah jenayah, rasuah, pengubahan wang haram. Tuduhan ni semuanya serius, didakwa secara terbuka, diperdebatkan secara awam. Namun, ia tidak pernah diselesaikan oleh mahkamah secara muktamad. Sebaliknya, rakyat diberitahu bahawa selepas siasatan lanjut, penilaian dalaman pendakwa dan penilaian profesional, bukti kini dianggap tidak mencukupi. Tiada hakim menilai perkara ini di mahkamah terbuka. Tiada pengawasan awam menguji keputusan ini. Kes ini hanya berakhir. Ini bukan kejelasan undang-undang. Ini adalah penapatan pentadbiran. Sistem yang menyelesaikan kes sensitif politik melalui budi bicara pendakwaan, bukan penghakiman mahkamah, menimbulkan soalan yang tidak dapat dielakkan. Mengapa sekarang? Jika bukti lemah, mengapa tuduhan difailkan? Mengapa ketidakcukupan hanya menjadi penentu selepas realiti politik berubah? Ini adalah soalan rasional dan analytical. Mengabaikannya melemahkan kepercayaan terhadap sistem. Jadi kan, dari DNAA ke NFA ke pembebasan sepenuh. Accountability secara perlahan. Sebelum ni, DNAA bukan pembebasan. Accountability masih boleh berlaku. Namun, di bawah Peguam Negara sekarang, keputusan NFA ni secara praktikal menutup pintu buat masa ni. Pendakwaan mungkin berlaku pada masa depan. Tetapi secara politik, ia sangat tidak mungkin sekarang. Accountability kini nampaknya bergantung kepada politik dan bukan bukti. Ini menetapkan presiden yang membimbangkan.
Jika seseorang penting secara politik, masa menjadi pertahanan, kelewatan menjadi strategi, budi bicara menjadi pembebasan. Zahid kini mencari pembebasan penuh, bukan melalui penghakiman tetapi melalui keletihan prosedural. Bukan kerana mahkamah membersihkannya, tetapi kerana sistem mengalah. Ini bukan pembelaan, ini adalah jalan keluar prosedural. Jadi kita ada sensitiviti terpilih terhadap integriti institusi. Kerajaan sering menyebut kemerdekaan institusi secara terpilih. Institusi dianggap suci apabila pengkritik menuntut penjelasan. Budi bicara pendakwaan tidak disentuh apabila keputusan menguntungkan mereka yang berkuasa. Namun, institusi yang sama bertindak cepat dan pasti apabila rakyat biasa terlibat. Double standard ini menimbulkan rasa kecewa rakyat. Budi bicara bukan perkara baru, tetapi apabila ia konsisten memihak kepada yang berkuasa, manakala yang lemah tiada perlindungan, sistem nampaknya dikawal, bukan neutral. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak perlu campur tangan untuk bertanggungjawab. Tanggungjawabnya adalah kepimpinan moral. Ini adalah masa untuk menegaskan ketelusan, untuk menyokong penghakiman mahkamah, untuk mengakui kebimbangan rakyat dan menjelaskan mengapa keputusan ini tidak semestinya mengkhianati janji reformasi. Sebaliknya, tiada kata-kata. Bagi seorang pemimpin yang membina kerajaannya, kerjayanya atas kejelasan moral, keheningan itu amat ketara. Ia menunjukkan bahawa reformasi ada had dan had itu nampaknya ditentukan oleh keperluan politik. Jadi, kebenaran telah menang atau tidak? Zahid berkata, kebenaran telah menang. Tetapi, dalam demokrasi, kebenaran dibentuk melalui penghakiman telus. Bukti diuji di mahkamah dan alasan yang boleh diperiksa serta dicabar. Kebenaran melalui penarikan pendakwaan adalah kemudahan prosedur, bukan kebenaran yang disahkan. Kerajaan mungkin berhujah bahawa semua tindakan adalah sah. Mungkin. Tetapi kesahihan undang-undang bukan sama dengan kesahihan moral. Reformasi bukan tentang melakukan minimum yang dibenarkan undang-undang, tetapi tentang memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kuasa. Dan pada ukuran itu, kerajaan nampaknya gagal. Jadi, apa keputusan sebenarnya? Episod ini akan melebihi penjelasan undang-undang. Ia akan menjadi memori politik yang kukuh. Kerajaan yang menjanjikan reformasi menyaksikan kes rasuah besar yang melibatkan pemimpin kanan politik berakhir secara senyap. Bukan melalui penghakiman mahkamah, bukan melalui pembelaan, tetapi melalui attrition, perlahan, sopan dan juga profesional. Reformasi bukan dikalahkan oleh pembangkang. Ia dineutralkan dari dalam. Sistem memang terus berjalan. Zahid Hamidi mungkin dibebaskan sepenuhnya, tetapi sesuatu yang penting telah hilang, iaitu kepercayaan bahawa kerajaan akan menetapkan garis yang tidak akan dilintasi. Garisan itu kini ia tiada lagi. Jadi
Apa pendapat anda tentang masa depan reformasi di Malaysia? Dan sila kongsi di ruangan komen. Mari kita berbincang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. If you like my videos, please press like and subscribe to my YouTube channel. Please also visit my Patreon channel if you wish to sponsor me. Thank you.